Sebab itulah perempuan yang datang period dia boleh dapat sakit belakang. Kehidupan perempuan ni sebenarnya mencabar. Sebab dia datang bulan, bukan setakat ada sakit kepala je, dia pun kadang-kadang ada dapat sakit pinggang. Ni saya nak cerita di sebalik sakit pinggang tu. Kenapa dia berkaitan dengan period dan sakit pinggang. Sewaktu perempuan mengalami period, ada satu hormon yang dipanggil relaxin yang akan dirembeskan oleh badan untuk menyediakan badan tu supaya tulang-tulang tu lembut dan boleh mengandung. Jadi bila dia mengandung kan, dia nak tampung baby tu, so tulang belakang tu kena bengkok sikit lah dan adjust supaya bila nak bersalin nanti senang kepala baby tu keluar. Relaxin tu akan dikeluarkan setiap bulan untuk prepare perempuan untuk bersedia untuk mengandung.